Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok market update hari ni. Total BBNB. Tengok ini CDB. Tengok weekly. Masih lagi keadaan downtrend. Downtrend untuk weekly. Daily bersama. 4 hour downtrend lagi. Eight Mac weekly pun weekly downtrend. Daily downtrend lagi, downtrend. 4 hour pun masih downtrend. Cuma kalau kita tengok untuk MHB 4 hour nampak ada ni lah. Cuma kalau 4 hour MHB tak jadi cut loss pada M15 bawah ni. Kalau tak jadi cut loss level M15. SDG rebound juga. Kalau nak entry target BB ya, take profit. Cut loss pada level M15 low BB M15 1 hour. Low BB 1 hour. Okey, tengok masing. Okey, masing ni nampak 4 hour. Okey, nampak naik tinggi 4 hour. Kalau tengok daily, daripada terendah daily ke tertinggi daily. Cuma level cut loss dia pada M15 lah. Breakdown M15 cut loss. Okay. HKB nampak ada kenaikan lah, 3.6%. Okey, 6%. Dia buka loss dia pada M15 low BB lah. Nampak masih mencapah lagi, potensi tu naik lagi. Okey, JTS. Tengok weekly ke JTS. Weekly nampak downtrend, tapi dia ada momentum lah. Dia ada momentum dari ada MHB dan M15. Okey, itu saja untuk teknik BBNB. Assalamualaikum.